Dan sebagaimana kita tahu, surat tunjuk sebab telah diminta daripada Rafizi Ramli. Surat tunjuk sebab telah diminta. Rafizi telah diminta untuk keluarkan surat tunjuk sebab berakhir tengah malam ni, sekejap lagi. 6 minit lagi maka Rafizi punya surat di tempoh 5 hari itu diberikan, telah tamat. Tapi Rafizi dah bagilah petang tadi kan. Okey, dah bagi dah petang tadi. Jadi kenapa bagi siapa yang tak faham apa yang berlaku pada Rafizi, Rafizi ada membuat kenyataan dalam Sinchu Daily. Di dalam Sinchu Daily, Rafizi mengatakan bahawa di dalam PRU yang akan datang, dia akan bertanding dan mempertahankan Pandan, cuma dia tidak akan menggunakan tiket PKR. Okay, dia tak akan pakai tiket PKR. So dia akan mempertahankan Pandan, tapi dia tak akan pakai tiket PKR lagi. So kalau tak pakai tiket PKR, so maknanya apa? Bermakna berkemungkinan dia akan bertanding dua parti lah, luar daripada PKR. So daripada kenyataan itu, Fauzia Saleh telah menghantar satu surat. Macam saya kata, agak pelik lah, biasanya benda ni lembaga disiplin. Tapi Fauzia Saleh menghantar satu surat. Betul, dalam perlembagaan mengatakan untuk keluar dan dilucutkan daripada parti, dia ada beberapa cara. Antaranya adalah mengumumkan, mengisytiharkan, mewar-warkan bahawa dia telah keluar parti atau tidak berada di dalam parti itu. So, daripada situ Fauziah membuat kesimpulan Rafizi telah mengumumkan dirinya keluar parti. Dia kata, so maksudnya Rafizi dah keluar parti lah kan, sebab dia kata dia tak nak bertanding dalam tiket PKR, kira keluar parti lah tu. Apa ni kan? Betul lah kira keluar parti ni. Jadi Rafizi pun reply, pendek je dia reply. Dia kata, saya merujuk kepada satu surat yang ditujukan, surat tunjuk sebab yang dikeluarkan oleh pihak saudari bertarikh, saudari je dia panggil Hajah Fauziah, Dr. Fauziah ni, 23 Februari 2026 dengan rujukan sedemikian. Temu ramah saya dengan Sinchu Daily seperti yang dirujuk di dalam surat tunjuk sebab itu mempunyai maksud seperti yang boleh difahami oleh sesiapa yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik. Kan? So orang yang faham bahasa Melayu faham apa yang Rafizi sebut. So bermakna apa? Rafizi nak sindir lah. Hajah Fauziah ni tak faham bahasa Melayu ke? Simple je. Dia kata kenyataan-kenyataan saya di dalam turma ramah itu mempunyai maksud berikut. Saya akan kekal sebagai anggota keadilan dan berkhidmat sebagai ahli Parlimen Pandan sehingga Parlimen dibubarkan bagi tujuan pilihan raya umum ke-16. Itu yang pertama. Saya berhak mempunyai perancangan sendiri setelah Parlimen dibubarkan dan tidak lagi terikat dengan peruntukan bersabit pertukaran parti oleh ahli Parlimen di tengah-tengah penggal. Oleh itu, sekiranya kenyataan itu difahami mengikut pemahaman bahasa Melayu yang waras, ia tidak memerlukan tafsiran-tafsiran yang merumitkan seperti cuba diajukan dalam surat tunjuk sebab tersebut. Waras je tuan-tuan. Seolah-olah Rafizi nak bagi tahu siapa yang tanya soalan tu tak waras lah. Apa kau punya soalan? Sebab Rafizi kata dia akan bertanding, dia dalam PRU tak menggunakan tiket PKR. Apa yang disebut tu ada condition, dipanggil. Condition dia apa? Syarat dia apa? Selepas pembubaran Parlimen apabila berlakunya pilihan raya umum ke-16. Itu condition dia. So, malam siapa yang belajar undang-undang asas lah kan, bila kita membuat satu kontrak atau nak membatalkan satu kontrak atau nak enter into a contract, kontrak tu kita kena lihat ada condition, ada terma, ada syarat, ada syarat-syarat tertentu ke tidak. Contohlah, saya bagi contoh mudah mungkin supaya Hajah Dr. Fauziah boleh belajar sikit undang-undang macam mana kita buat kontrak. Seorang kata, someone offer, okay, seseorang menawarkan, mouse ini warna merah ini milik awak sekiranya awak dapat menghabiskan 100 kurma dalam tempoh 1 minit. Okay, so dia offer. Sekarang ini mouse ini contoh, jangan anggap betul pula. Ini contoh. Mouse ini milik anda sekiranya anda boleh menghabiskan kurma satu kotak ini, 100 kurma ini dalam tempoh 1 minit. Okay, tuan-tuan, offer ke? Offer. Ada condition tak? Ada. Apa condition dia? Apa syarat dia? Kena habiskan kurma dalam tempoh 1 minit.
Itu syarat dia. Baik, kalau kurma tu tak habis dalam tempoh 1 minit, tak dapat lah. Kalau dia kata saya tak setuju dengan condition tersebut, tak dapat lah. Sebab untuk kita menerimakan offer tersebut, kita kena setuju dengan syarat tadi. Dia berbeza kalau tak ada syarat. Baik, dengan ini saya bagi awak mouse ini. Awak nak ke tidak? Apa dia? Saya nak bagi awak mouse ni. Awak nak ke tidak? Yang tu ada syarat tak? Tak ada syarat. Dia tanya ada syarat ke? Tak ada, tak ada. Saya nak bagi. Maka dengan itu ada syarat? Tak ada. So syarat kepada Rafizi tadi, dia kata, ya, saya akan bertanding pada PRU 16 tapi tidak menggunakan tiket PKR. Artinya apa tuan-tuan? Artinya adalah syaratnya kena berlaku PRU dahulu. So bukanlah keluar parti. So orang yang waras, orang yang faham bahasa Melayu dengan mudah akan faham benda tu. Tapi kenapa nak beria juga nak buang Rafizi ni Is? Beria ni beria sebab dikatakan terlalu kuat melalak. Terlalu kuat melalak ni, dah tak tahan dah. Kan Anwar Ibrahim dah tak tahan. Ceplos dah tak tahan. Fauziah Saleh, apa kau dah buat? Susah Agung, Rafizi ni tak dapat ke ambil tindakan. Fauziah kata tak boleh nak ambil tindakan dengan Rafizi ni, payah. Kenapa? Sebab dia tak ada buat benda yang salah. Sebenarnya ada je, pecat dia. Tuan-tuan, laporan disiplin telah dihantar oleh seseorang daripada beberapa orang dari Sarawak. Sarawak. Ini saya dah tahu, saya dah nampak dah laporan itu kepada lembaga disiplin untuk Rafizi diambil tindakan termasuk pecat. Sampai sekarang saya tahu benda itu dihantar pada hari Isnin yang lepas. Isnin yang lepas dan last Monday. This Monday lah yang baru ni. Hari Isnin hari itu, hari ini dah hari Sabtu, dah 5 hari tuan-tuan. Tidak ada kenyataan langsung daripada lembaga disiplin. Malah dia orang sibuk dengan perkara yang orang kata melalak dengan perkara yang boleh dipertikaikan ni. Sedangkan ada perkara tak boleh dipertikaikan, iaitu Rafizi ada buat kenyataan yang banyak tentang presiden, tentang parti, tentang banyaklah. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan terlalu rendah lah nak compare dengan apa yang Rafizi cakap. Yang saya cakap tu boleh kena gantung. Ini kan pula Rafizi. Yang tu bukan gantung, itu kena buang, kena pecat. Tapi kenapa mereka tak berani gantung, tak berani pecat? Bagi saya bukti tu jelas. Sebab kalau Rafizi dipecat, dia dah boleh buat parti baru. Dia boleh jadi presiden parti baru sebab dia tidak ada position. Dia telah dipecat. Dalilnya adalah Hamzah Zainuddin sekarang ni. Dalilnya Hamzah telah dipecat daripada Bersatu. Dia telah pun menubuhkan atau telah mengambil alih parti berjasa. Ada tak orang mempertikaikan dia telah lompat parti? Tak ada kan? Sebab dia telah dipecat. Ketua Pembangkang akan menyertai satu parti yang berada parti berjasa. So sekarang ini dia belum. Kalau Rafizi dipecat sekarang, dia dah boleh buat parti dia dah. Kan senang. Tapi PKR tahu dia takut. Kalau dia buat parti sekarang nanti susah itu ini bla 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 bla. Tapi kalau sekiranya dia dibuang, maksudnya dia melucutkan diri, nampaklah baguslah, okey lah, better lah macam tu. Pertama, kena bayar 10 juta. Kalau nak lucut diri tuan-tuan, PKR dapat 10 juta tu. So naik turun mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak nampaklah buruk. Sebab tuan-tuan kena ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat oleh Tun Mahathir. So sentimen yang sama juga boleh disebut nanti bahawa Anwar telah memecat bekas timbalannya. So benda itu boleh dimainkan. Dia takut sentimen itu dimainkan. And therefore, thus kenapa as you can see lah, kenapa perkara itu berlaku. So surat itu short and sweet dah dijawab. Sekarang ini tinggal Fauziah Saleh nak terima atau tidak. Apa implikasi kalau diterima? Okey, kalau diterima, implikasinya seolah-olah menyatakan bahawa Rafizi telah minta keluar parti, therefore dikira lompat parti. So kalau itu berlaku, macam mana? So Rafizi boleh bawa ke mahkamah lah. Memang keputusan final daripada speaker, tetapi bukanlah keputusan itu tidak boleh dicabar 100%. Perkara ini boleh direview, walaupun mahkamah akan berasa reluctant, tapi boleh direview. Dan saya percaya benda itu tak akan berlaku awal. Dan
That's why kenapa pilihan raya kena berlaku tahun ni juga, supaya Rafizi tidak sempat bersedia untuk buat parti baru dan menghancurkan harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri buat penggal yang kedua. Dia macam ni lah tuan-tuan. Ada orang kata, kan dulu macam mana kau kata Anwar Ibrahim begini begitu? Ialah sebab tim dia Rafizi, penasihat dia Rafizi. Sebab tu aku kata begini begitu. So setelah dia buang semua penasihat dia ni, saya nampak bahawa dia takkan boleh pergi lepas ni. Siapa lagi tinggal penasihat dia tuan-tuan? Fadlina, Fuzia Saleh, Saifuddin kalah. Nurul Izzah kalah. Fuzia pun kalah. Fuzia dia kalah Kuantan. Saifuddin kalah bertanding dekat Kedah, saya tak ingat. Betul lah, Kulim. Nurul Izzah kalah bertanding dekat Pematang Pau. Semua penasihat dia tu kalah tuan-tuan. Yang tinggal Ramanan menang. Ramanan menang. Lepas tu kalau kita tengok setiausaha politik dia, Farhan tak bertanding, Kamil tak bertanding, Razak Hamzah pula. Pada tu Razak tu, Azman Bidin tak bertanding. Samsul Iskandar kalah. Lepas tu dia dapat yalah. Kemudian dia dapati didakwa pula oleh SPRM. So tinggal siapa yang ada, yang menang tuan-tuan? Ramanan. Tapi Ramanan pun berkemungkinan besar tak akan bertanding Sungai Buloh. Dia lari tuan. Ada kemungkinan dia tak akan bertanding Sungai Buloh. Tinggal Ramanan, Fadlina. Kalau kita tapi ada Calikang, itu tim Rafizi. Akmal Nasir, itu tim Rafizi. Said Ibrahim, itu tim Rafizi. Yunis Warren, itu tim Rafizi. Ini semua menteri tuan-tuan. Ini semua tim Rafizi ni. Yang sebelum ini tidak dia potong lah. Okey, tinggal siapa? Dr. Zaleha. Tapi dah dijatuhkan. Anwar sendiri yang menjatuhkan. So dia jadi ketua backbencher lah sekarang ni kan. Itulah. Yalah, betul lah. Cik ingat cerita Hang Nadib dulu. Hang Nadib kan. 2022 saya sebut benda ni. Ada orang kata, kenapa sekarang kau sebut? Tak, aku dah sebut benda ni 2018. 2022 aku dah sebut dah. Kau orang je buat tengok live aku sekarang. Tuan-tuan, saya kena dapat tindakan disiplin 2022 sebab inilah. Saya kena boykot dinner saya 2022 antaranya sebab lawan presiden lah. Kau jangan tak tahu. Cuma masa tu kita masih berharapan yang dia akan berubah. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berubah. Thank you Alim. Berubah. Taufik Johari ni tuan-tuan, bak kata Rafizi semalam lah, dia muda tapi kau nampak ke dia? Do you see his visibility tak? Saya rasa Syed Saddiq tu orang lebih kenal daripada Taufik. Kalau Taufik menteri KBS, orang lebih kenal Syed Saddiq daripada dia. Saya tak ada gaduh dengan Taufik. Taufik jangan marah bang. Saya cuma nak cerita lah bahawa siapa yang ada di sekeliling Anwar Ibrahim sekarang ni. Tak tuan-tuan, ni pilihan raya tak lama lagi ni. In fact, UMNO dah meeting akan meeting dalam minggu ni. UMNO akan meeting untuk membincangkan perihal pilihan raya. Perikatan Nasional dah settlekan semua untuk membincangkan perihal pilihan raya. DAP pun dah berbincang untuk bersedia pilihan raya. That's why dia bagi Julai. Takkan orang yang bakal untuk nak membubarkan pilihan raya sendiri tak kata apa-apa, senyap saja. Sebab itu hari ni dia ada tweet tau. Saya rasa ini Anwar sendiri yang tweet ni. Melalak tiada tindakan tidak menjadikan yang benar. Negara ini ditabik oleh undang-undang, bukan emosi dan spekulasi di ruangan komen. Kan dia kata janganlah melalak, tiada tindakan. Tak tuan-tuan, dengan dia dahulu kita ni melalak sentiasa, kita memangkang. Daripada 1998 sampai tahun 2018 kita ni melalak kerja kita. Masuk tahun 2020 sampai 2022 melalak lagi kita. Kita ni lah pembangkang sentiasa melalak. Masa tu tak ada pula cerita melalak. Aduh.
Itulah tuan-tuan. So apa akan jadi kepada ceplos-ceplos selepas kejatuhan ini tuan-tuan? Wallahualam. Kita ditaja oleh Kopi LTL. Cepat tuan-tuan, boleh order di Shopee, TikTok Shop ataupun website murbaltl.com. Dan siapa yang nak bersedekah, seperti mana yang kita sebut tadi dengan konsep kesum, bukan ketum, kesum, harga RM3 saja, dan kita akan hantar kepada orang miskin, tahfiz, kepada orang yang memerlukan, surau, dan sewaktu dengan pusat dakwah dan sebagainya di sekitar Kuching dan sekitarnya. Okay. Terima kasih yang membantu, terima kasih yang menonton, terima kasih semua. Salam Ramadan, selamat berpuasa, insyaAllah. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum. Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli mengesahkan menerima surat tunjuk sebab daripada Parti Keadilan Rakyat PKR atas alasan beliau telah mengisytiharkan keluar parti. Bekas Menteri Ekonomi itu berkata, surat berkenaan dikeluarkan susulan kenyataannya mengenai hasrat bertanding pada pilihan raya umum ke-16 bukan atas tiket PKR. Kononnya saya isytihar keluar parti bila saya sebut saya akan bertanding di PRU 16 tetapi bukan atas tiket PKR. Itu perancangan apabila Dewan Rakyat dibubarkan dan saya tidak lagi terikat dengan akta anti lompat parti. Setelah saya tidak lagi menjadi ahli parlimen, memang terpulang kepada saya hendak buat apa, katanya dalam satu hantaran video di Facebook pada Khamis. Bagaimanapun, Rafizi berkata, undang-undang tidak boleh diputuskan berdasarkan niat semata-mata. Sebaliknya, kerusi parlimen hanya boleh gugur sekiranya seseorang wakil rakyat mengumumkan keluar parti atau menyertai parti lain secara sah dan rasmi. Konar baring daripada Setiausaha Agung PKR, Datuk Dr. Fuziah Saleh ini tidak ubah seperti konar-konar baring semasa pemilihan PKR tempoh hari dari pertukaran sistem mengundi. Kepada blockchain, kepada keengganan membuka peti undi untuk diaudit. Sekarang, konar baring itu hendak digunakan untuk menggugurkan saya dari parlimen, walaupun saya tidak isytihar keluar parti, katanya. Sehubungan itu, Rafizi memaklumkan akan menjawab surat tunjuk sebab yang diterima serta menjelaskan pendiriannya kepada kepimpinan parti. Dalam perkembangan sama, beliau turut membandingkan gaya kepimpinan antara Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Parti Pribumi Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Satu perkara yang membezakan Anwar dengan Muhyiddin adalah soal keberanian dalam membuat keputusan. Kalau saya dalam Bersatu, sudah lama saya kena pecat. Tapi Anwar, seperti yang saya pernah sebut dalam podcast, kalau boleh dia nak semua orang buat untuk dia. Apa yang saya sebut sebelum ini sebagai entitlement yang dia ada. Dia rasa hak dia supaya orang berkorban untuk dia kerana dia pemimpin besar, menurutnya lagi. Rafizi turut mendakwa bahawa apabila beliau mengkritik kepimpinan parti, ramai menjangkakan tindakan tegas akan diambil, namun perkara itu tidak berlaku. Tapi Anwar dan PKR, dia hendak suruh saya tolong selesaikan masalah itu bagi pihak dia. Sebab kalau dia pecat, maka saya akan kekal sebagai ahli parlimen. Dia nak saya isytihar keluar. Kemudian speaker dari PKR isytihar saya bukan lagi ahli parlimen, tambahnya.